Guys, hari Jumaat ni special sebab jatuh pada hari Ashura. Dengar sini. Semua orang akan berpuasa pada hari ini. Kenapa? Sebab ada saranan daripada Nabi. Pertama, hadis Siti Aisyah. Katanya, baginda Nabi tak pernah puasa dalam keadaan nak kelebihan yang sangat-sangat, melainkan pada hari Ashura. Special. Kemudian Nabi habaq lagi dalam hadis lain, para anbiya sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan berpuasa pada hari Ashura. So yang ketiga, apa kelebihan yang Nabi nak sangat? Pertama, taubat diterima pada hari Ashura. Maka bertaubatlah kita dalam keadaan kita berpuasa dan banyak sembahyang. Yang kedua, siapa berpuasa di hari Ashura bersamaan dengan puasa selama setahun. Siapa yang bersedekah di hari Ashura bersamaan dengan sedekah selama setahun. Kata ulama, amalan di hari Ashura bersamaan dengan amalan setahun. Dan satu lagi, apa dia? Hari Ashura ada amalan-amalan yang disenaraikan oleh Nabi SAW. Banyak, sembahyang, puasa, sedekah, belanja keluarga, macam-macam. Selamat beramal menghidupkan hari Ashura.